Iran yang berani serang Israel. Apa kau tahu? Dia serang tu sebab dia kena serang, faham tak? Dia serang Israel sebab dia kena serang, bukan sebab dia nak bela Palestin, bukan. Kalau dia nak bela Palestin, dari dulu dia bela Palestin. Dia marah sebab Iran kawan dengan Rusia, faham tak? Dia kawan dengan Rusia. Rusia ni, dia berlawanan dengan Amerika. Tak nak ikut telunjuk dia orang. Lepas tu geng pula dengan Rusia. Memang dia tak puas hati lah. Bukan sebab dia nak tolong Palestin, tak. Dulu dia geng dengan Israel. Dekat Iran tu ramai Yahudi, kalau antum nak tahu. Sebab tu tentera Dajjal, dari mana tentera Dajjal? Ini hadis sahih, bukan ustaz saja-saja buat. Tentera Dajjal itu dari Iran, dari Isfahan. Tentera Dajjal ni. So Dajjal dia ada tentera dia tu dari Iran. Faham tu? Bukan ustaz saja-saja cakap. Ini ada dalam hadis. Dan diorang memang kuat. Amerika tak boleh kalahkan dia. Dalam hadis tu, Amerika takkan boleh kalahkan dia. Campurlah NATO satu dunia, takkan boleh. Sehingga